Kau plan nak buka bisnes lah. Betul. Okay, then? Lepas tu datanglah satu insan Allah ni, nama Syahmi Hazi, Okay. cousin aku kan. Dia dah start buat property lah kan. So dia pun kata, "Man, jom lah buat property." Aku cakap, "Apa benda tu?" Aku tak pernah tahu langsung. Tapi kau kerja dengan dia lama dah. Takkan kau tahu apa dia buat? Sebab time dia buat tahu kat sini. Betul. Okay. So time aku dengan dia pun sebelum ni tak pernah pun dia sembang pasal property. Sebab bapak dia kan dah buat lama kan. Dia tak pernah langsung lah, baru-baru lagi. So time aku kat sini baru dia join. So bila dia kata property ni boleh buat duit kan, flexible. So aku pun macam best juga ni kan. Kokot aku boleh earn money dekat property, aku boleh buka bisnes. Contoh buka warung biasa, kafe biasa je kan. Aku fikir macam tu lah. So time tu lah Syami datang kat aku, dia cerita semua benda pasal property. So aku just give it a try lah. Yang buat video, first time buat video dengan dia, semua benda dia ajak aku A sampai Z pasal property lah. So aku find it like menarik juga. Tapi kau tak register lagi. Time tu tak register lagi Kau lah. just teman dia je lah. Teman dia tengok flow dia bekerja tu macam mana, property tu macam mana.